bersama dengan Tun DR Prince, Ciki Dinsley, Ciki Boom Boom, dan juga Aiki Dinsley, Ika Iki Comel Anja. Saya dah campak semua isteri saya kat syurga, tengah tunggu kat sana. Bukan takut berumah tangga, takut dengan keadaan sekarang ni di mana semuanya berpura-pura di depan kamera, berpura-pura di depan khayal orang ramai. Depan orang nampak bahagia, tapi hakikatnya balik rumah, siapa yang paling bahagia? Antara mereka saja yang tahu. Jadi bukan saya takut, saya cuma rasanya bukan untuk saya berumah tangga dengan rakyat Malaysia. Sebab rakyat Malaysia ni suka membawang, kepoci, banyak benda yang nak ambil tahu. Apa yang saya faham dalam Islam, kita tak boleh tanya soalan-soalan yang tentang sensitiviti seseorang tu. Soal bila nak kahwin, soal bila nak dapat anak, apa-apalah benda personal, it's none of your business. Jadi kita kena beradab kat situ, belajar balik adab supaya kita tahu macam mana kita nak ada soalan. Dan saya rasa benda tu memanglah ramai nak tahu bila nak kahwin, tapi saya rasa suka hati saya lah, bila masalah saya nak kahwin ke tak nak kahwin ke, doakan baik-baik, simple. Yang nak kahwin saya, bukan awak. Sekiranya mak awak pun jadi balu pun belum tentu saya akan kahwin dengan mak awak. Tu simple je. Oh really? Bila rasa tak kena je, dia akan bagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 point. Dan dia rasa macam okey, ini bukan untuk aku. Sekian, terima kasih. Jadi kena faham kat situ, bukan Ikram Dinsley ditinggalkan, Ikram Dinsley meninggalkan mereka.